barulah solat kita terjaga. Orang yang jaga solat, solat ini adalah bagaimana kita berhubung dengan Allah. Dalam solat tu ada bacaan-bacaan kan. Bila kamu untuk wuduk dan solat itu betul-betul lengkap. Kita tahu solat ini yang dalam hukum Islam disebut rukun yang betul. Membaca syawal kami dan selokan memberi salam meninggalkan rezeki. Allah suka orang malas, Allah murka. 5 waktu bukanlah beban, janganlah cari alasan. Bismillah warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rasul utusan bawa berkat, Islam datang bersama rahmat untuk selamat dunia akhirat. As-salalah jangan tak buat. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Tuhanku, ampuniku, kasihiku, tutuplah aibku, angkatlah darjatku, kurniakanku rezeki, berikan petunjuk juga kesihatanku. La 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 la, mari solat 5 waktu sehari. Semalam subuh, zuhur dan asar, maghrib juga isya. 1, 2, 3 mari solat. Kalau kau tak nak diazab di akhirat, kita solat, Allah sayang sangat, kita akan selamat. Kawan, solat berjemaah 27 darjat. Jangan kau tak buat, kita wajib solat. Jangan seronok sangat, kiamat pun dah dekat. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu.